Kem Penang semua tahu yang Dylan Wenzerhall bermain dia dengan kecederaan dan okey, bagi saya satu perlawanan yang baik, yang sengit. Dua-dua pasukan pun berbalas-balas serangan dan bagi Penang, bagi saya kepada pasukan Penang, pemain-pemain saya dah habis-habisan yang bagi terbaik. Cuma lagi bersepak memerlukan jaringan untuk memisahkan kedua-dua pasukan. Cuma itu sahaja kekurangan pada side Penang, yang mana kami mencipta peluang dan gagal disudahkan untuk membezakan kedua-dua pasukan. Penalti 50-50. Penalti bagi saya 50-50. So, secara keseluruhan saya berpuas hati dengan komitmen, dengan kesungguhan pemain-pemain saya, dengan apa yang kita rancang. Pemain saya apply dalam 120 minit, bukan senang untuk bermain di hadapan penyokong lawan, dan tapi alhamdulillah mereka beri apa yang sepatutnya mereka buat. Alhamdulillah. Coach, penentukan semalam memang menjadikan perlawanan akan diserikan dalam penalti. Tapi mungkin apa yang tak mengikut perasaan, mungkin ada sesuatu yang tak dapat diimplementasi. Okey, kita Kem Penang semua tahu yang Dylan Wenzerhall bermain dia dengan kecederaan, dan kita nampak aksi beliau dilupa dan kita terpaksa tukar di tambahan masa, dan itu sedikit mengganggu kerana Dylan adalah pemain penting untuk mencipta jaringan dan sedikit terganggu. Tetapi dari segi energi, dari segi kesungguhan, yang lain-lain semua menutup kekurangan yang ada pada Dylan. Saya tidak kata Dylan tidak main bagus, tetapi kecederaan membataskan pergerakan dia. Dan alhamdulillah, walaupun cedera, dia bermain mati-matian sehingga last half ditambah masa dia terpaksa dikeluarkan. Yang selebihnya adalah saya akui daripada awal season sehingga sekarang saya mempunyai masalah penyudah. Dan kita tengok di final pertama itu hari pun kita mencipta beberapa peluang dan juga digagalkan dengan penyudah tumpul ataupun keeper menyelamatkan percubaan tersebut. Dan itu saya harap untuk baki saingan Liga 4 game lagi, saya harap dapat ditambah baik, insya-Allah. Contoh lah, Coach, kalau CCKP dapat tunaikan, mungkin keputusan berapa? Itu kalau kita cakap pasal kalau. Pasal kalau, yes, kalau CC first half dia connect ke dalam gol, memang senario akan berbeza. Senario akan berbeza kerana bila satu gol di saingan final boleh menambahkan lagi tekanan kepada musuh. Macam mana kegawatan, kegempitaan skedul itu mengganggu sedikit fokus pemain ada? Alhamdulillah, saya pada mulanya saya sedikit risau dengan tekanan daripada penonton, tetapi saya tengok pemain-pemain saya beraksi malahan lebih daripada perlawanan biasa. Itu satu perkara yang membanggakan saya, dan saya harap perkara ini dapat diteruskan untuk baki saingan Liga, insya-Allah. Mungkin ada sikit kredit yang Coach nak berikan kepada pemain Coach, terutama Ramadan yang save gol penalti dari Coach dah sehabis baik. Bagi saya tidak perlu sebut 2-3 pemain kerana semua pemain termasuk yang masuk menggantikan teammate yang lain yang sudah kepenatan, dan mereka memberikan lebih daripada 100%. Itu adalah membuatkan saya bangga pada hari ini. Walaupun kami tewas, tetapi kami bermati-matian untuk merebut piala tersebut. Cuma rezeki tidak menyebelahi kami.